Bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90YTC. Okey geng. So hari ni aku menggunakan Insta360 S5 dan aku connectkan dengan DJI Mic Mini untuk aku test macam mana sound dia bila aku connectkan menggunakan Bluetooth tanpa menggunakan receiver. So hari ni aku saja nak jalan-jalan. Kalau korang boleh dengar suara aku letakkan mic dekat dalam span MS88. So ni first time aku nak cuba connectkan DJI Mic Mini bersama S5. So adakah korang dengar lebih jelas ataupun tak? Alamak kecil lah ni. Okay, so kita akan menaiki Sukeh. Lebih senang lah, tak banyak traffic light untuk kita test. Okay geng, macam mana geng? Macam mana dengan suara aku? Adakah jelas? Kita akan naik Sukeh dan turun ke Ackley dan buat U-turn dan balik rumah. Sebab ini video untuk cuba je action cam ni, S5 ni dengan aku punya DJI Mic Mini. So kalau korang nak beli DJI Mic Mini, aku boleh sertakan link dekat description. Kalau nak beli Insta360 S5 pun aku boleh linkkan dekat description juga. So inilah highway Sukeh dekat Ampang. Hari ni hari Minggu, aku tak ada buat apa. Aku tak tahu nak pergi mana kan. Dah lama sangat cuti. So hari ni aku saja santai-santai untuk panaskan enjin motor aku, buat satu pusingan, lepas tu balik rumah. So macam geng, korang dengar lebih jelas ataupun tak? Aku harap korang boleh dengar lebih jelas lah. Sebab mic aku tak letak kat depan ni tu, aku just letak dalam span. Macam geng, besok hari Isnin bersamaan 26 lah, 26 hari bulan, kalau tak silap aku lah, 26 besok ke 27. Adakah korang bawa kereta ataupun korang bawa motor pergi kerja? Kalau macam aku lagi prefer bawa motor lah daripada layan jam. Lepas tu ada apa ASEAN punya meeting tu semua kan. So kalau korang nak tahu macam mana aku mountkan aku punya action cam ni, aku letak dekat ni lah, cover set motor aku ni. Aku tak letak, biasa aku letak dekat side mirror besi tu kan, batang tu kan. Tapi aku letak dekat cover set. Macam geng, korang dengar lebih jelas tak? Kalau korang dengar lebih jelas, korang boleh tekan butang like dan subscribe. Jemput, bantu aku. Aku punya bateri X5 ni tinggal lagi 50%. Aku harap dia boleh capture sampai habis aku punya destinasi untuk buat pusingan U. Tak tahu lah berapa minit kan. Biasa aku pergi kerja 10 minit. Kalau tengokkan cuaca hari ni, mendung je geng. Sangat-sangat mendung. Cuaca mendung tak apa, jangan panas. Kalau panas seksa geng, recek hawa, berpeluh petek. Okay geng, so aku connectkan DJI Mic Mini ni menggunakan Bluetooth yang sangat mudah. Korang boleh connectkan dengan mana-mana action cam yang ada Bluetooth. Kalau tak silap aku memang macam tu lah. Aku naik Honda Vario 160. Kita just buat konten biasa-biasa, jalan-jalan santai-santai biasa. Sebab aku tengok YouTube daripada negara-negara luar, diorang connectkan DJI Mic Mini ni clear dekat S5 ni. So aku nak cuba juga, tengok macam mana kan, clear tak clear kan. Tapi kadang-kadang aku rasa macam tenyit je. Banyak je bang bawa anak. Bahaya tu bang, bawa anak banyak-banyak naik motor. Okay, kita repeat balik. Aku ada tengok
DJI Mic Mini bersama Insta360 X5 sangat-sangat clear. So aku nak cubalah juga, tapi aku lupa pula nak onkan button noise cancellation. So aku harap korang boleh dengar suara aku kan. Macam ni lah kan, orang cakap nak cari duit kena banyak habiskan masa dengan apa bagai platform. Tak kira lah kau buat apa pun jadi halal. Ini bukan sembang kosong kan, ini tahun 2025 sangat-sangat mencabar kan. Lagi pula nafsu ni tengah membuat-buat nak ambil lesen B full, nak beli sport bike, silver bike, macam tu lah. Aku dah tahu lah macam mana kan. Aku harap suara clear je lah. So ni kita dah ada kat Acklay. Kita dah sampai kat Acklay dan nak sampai ke KLCC. Nanti depan tu aku akan buat pusingan. Sebab aku nak test je mic ni macam mana. Kalau okey, nanti aku boleh guna mic ni dengan X5 lah. Lagi senang kan. Macam je. Okey tak okey. Sebenarnya kalau korang nak buat motor vlog ni kan, korang boleh guna dua action cam daripada DJI ataupun Insta360 lah. So kalau macam aku prefer Insta360 S5 ni dan juga S Pro 2. Dua-dua tu aku ada. So cuma hari ni aku nak cuba Insta360 S5 saja. Sebab aku nak test connectkan dengan mic mini ni macam mana kan. Okey tak ada okey. Kalau okey, komen. Kalau tak okey pun komen. Kalau aku rasa okey je pun, tak ada masalah. Cuma aku lupa nak onkan button noise cancellation. Lihatlah dunia. Inilah Kuala Lumpur. Tapi aku malas nak masuk city dia. Confirm jam lah. Lagi-lagi time-time cuti ni mesti jam lah. Ok yang kejap aku nak, aku rasa aku nak buat lagi satu video sebentar ya.